Okay, so hari ni kita ada topik di mana kita nak tanya lelaki atau perempuan yang mana lebih memilih time nak beli perfume. Saya. Okay, Win dulu. Tak apalah, saya tak nak lah jadi woman always right. Saya bagi lelaki dulu lah. Bagi Najib. Okay, Najib. Saya ikut konsep lelaki ladies first. Yang mana satu dulu ni? Okay lah, kalau untuk dari segi pemilihan perfume, siapa lagi complicated? Mestilah perempuan, takkanlah lelaki. Kenapa? Macam contoh lelaki, dia kalau untuk buat perfume ni, asalkan wangi je, dah, dia okey. Kalau macam perempuan, dia akan fikir, ini ke tak? Pening kepala ke tak? Bau perfume ni macam bau partner kita punya ex ke tak? So dia macam banyak benda nak kena fikir. So sebenarnya lelaki ke perempuan ni? Perempuan complicated. Setuju ke Najib? Bagi aku sokong je. Actually, bagi aku sama je. Macam lelaki ada setengah tu pun macam pandang perempuan juga. Dia lebih mementingkan daripada segi keamanan dia nak pakai, sesuai ke tak, spesifik ke tak, tahan lama ke tak. Tapi bagi aku, for perempuan, dia lagi berhati-hati lah. Kalau macam lelaki asal sedap, okey je, why not? Pakai je. Okay, so dekat sini perempuan lebih complicated lah ya? Yes, betul. So dekat dalam perfume Zindo ni, perfume mana yang perempuan akan ambil? Mostly perempuan akan ambil. Kalau untuk soalan tu, baik tanya lelaki dulu. Najib? Aku mostly lasi lah. Dia last. Kenapa? Sebab bau dia bagi aku menggoda. And then dia akan macam kira meninggalkan personality dia. Kalau contoh dia pakai perfume tu kan, kita akan macam ingat dia punya banyak wajah muka dia, keayuan dia. Macam Okay, faham. Untuk Azwin lah. Pendapat saya kalau untuk perempuan, ya perempuan akan suka lah kalau kita saya bagi je, orang akan suka. Kalau Zel, tapi yang version blend edition. Bau ni tu sangat elegan. Dia punya bau ni tu bau what? Floral dia, bau sweet dia tu. Dia melambangkan perempuan tak terlalu macam perempuan yang bimbo, tak macam perempuan gedik. Lepas tu kalau macam perempuan elegan pun, dia tak terlalu nampak macam garang sama perempuan tu. So dia okey-okey. So itulah jawapan dia untuk antara lelaki dengan perempuan. Masa satu complicated. So jawapan dia adalah perempuan.